Nabi bini tu boleh. Jangan mari Nabi cokoh mari. Tahu Nabi mari? Nampak? Tak meletung Nabi. Tak boleh, haram. Pakai baju MU yang ada gambar setan, haram ke tak? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kecil makruh, kalau besar haram. Kalau besar tak ada khilaf, haram. Gambar setan pada otak, pegang tokak 3. Tokak kelak mek lembing setan ni panggil. Kalau besar haram, kalau kecil berlaku khilaf di kalangan. Ada kecil sini lambang setan, cek je. Pasal logo dia kecil. Itu makruh pakai. Nampak? Tapi kalau dia beli tu memang dia minat sangat setan tu. Tu memang dia jadi setan tu lah. Jadi dalam bab sokong tak sokong, minat tak minat, tak ada masalah. Tapi kalau kita minat satu pasukan, umpamanya Brazil, dia ada lambang salib pada dia, tak ada khilaf haram makan. Jadi tak apalah sokong, bukan kita sokong salib tu, sokong Brazil dia lawan dengan Jerman umpamanya. Kita tak sokong baju salib tu, tapi jangan pakailah baju salib. Pakai baju lain kan. Mana walaupun dia tu peminat MU, tapi MU tu ada gambar setan kecil pegang tokak, pegang lembing. Jadi haram atau makruh dok comel. Dia pakai baju Arsenal gambar bedek. Nak bedek ni 2012 pilihan raya. Tu boleh tahan kira. Jadi tengok-tengoklah. Jangan minat kita, maka kita membelakangkan hukum syarak. Hukum syarak dulu. Minat tak ada masalah. Banyak lagi maknanya jersey club yang tak ada benda yang diharam. Yang ada tak banyak sebenarnya yang haram. Yang banyaknya yang harus pada syarak.